الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul Azim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Laksanakanlah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Sebagai bukti keinginan kita meraih takwa, tumpukanlah seluruh perhatian kepada khutbah pada hari yang mulia ini. Jauhkan diri daripada perkara sia-sia yang mencacatkan pahala Jumaat, seperti berbual, bermain telefon, atau sengaja melalaikan diri ketika khutbah disampaikan. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Ihsan tanpa batasan. Tetamu rumah Allah yang dikasihi, berdasarkan Akta OKU tahun 2008, orang kelainan upaya ialah golongan yang menghadapi kekurangan dalam jangka masa yang panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau deria yang boleh menghalang mereka daripada berinteraksi dengan masyarakat secara sempurna. Sungguh pun terdapat kekangan dalam berinteraksi. Mereka adalah sebahagian daripada masyarakat. Mereka bukanlah beban, tetapi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang dibaca di awal khutbah tadi yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel. Mereka berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim serta orang-orang miskin. Dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik. Dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Kemudian, kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu, kecuali sebahagian kecil sahaja daripada kamu. Dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Amanah ini telah diberikan kepada Bani Israel. Namun mereka tidak mempedulikan seruan ini dan melakukan kerosakan. Kita sebagai orang Islam harus mengambil ibrah agar jangan sampai kita menurut langkah mereka. Allah menyeru supaya kita berbuat baik kepada sesama manusia, khususnya kepada orang kelainan upaya, sebagaimana dia telah melimpahkan kebaikan, rahmat dan rezekinya kepada kita tanpa batas. Rasulullah SAW sangat prihatin kepada golongan yang ditimpa kekurangan. Sabda baginda menerusi riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Maksudnya, tidaklah kamu diberi kemenangan dan tidak pula kamu diberi rezeki melainkan dengan sebab doa dan keberkatan golongan yang lemah dalam kalangan kamu. Di sini menunjukkan bahawa kehadiran golongan OKU adalah sumber keberkatan, bukan bebanan. Keprihatinan terhadap mereka adalah tanda ihsan masyarakat bertamadun. Inilah nilai madani dalam kerajaan perpaduan yang diinginkan. Sidang muslimin yang dikasihi Allah, apabila kita berbicara tentang ihsan kepada golongan OKU, bukan sekadar rasa simpati yang pasif. Sepatutnya kita tunjukkan
Sepatutnya ihsan kita bersifat aktif yang membawa manfaat, mengangkat maruah dan membuatkan golongan OKU merasa dihargai sebagai insan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita berusaha memudahkan urusan mereka, yakinlah bahawa pada hakikatnya kita sedang memudahkan urusan kita sendiri di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ihsan kepada golongan OKU boleh diterjemahkan dalam bentuk kecaknaan kita terhadap kemudahan yang disediakan kepada mereka. Sangat menyedihkan, masih ada di kalangan orang Islam yang tidak peka akan ruang dan laluan keutamaan OKU di negara kita. Masih ada yang memarkir kereta di petak khas OKU. Masih ada yang menghalang laluan OKU di jalanan yang menyebabkan pergerakan dan urusan mereka menjadi sukar. Jika melihat mereka sukar untuk bergerak atau mendapatkan maklumat, cuba menawarkan diri untuk membantu mereka. Tindakan ini mungkin kecil pada pandangan kita, tetapi amat besar impaknya di sisi mereka dan sudah pasti tidak terlepas daripada hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ihsan juga mesti diwujudkan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan demi membina masyarakat madani yang inklusif. Kita dilarang sama sekali menutup pintu rezeki mereka hanya kerana mereka kelainan upaya. Sebaliknya, berilah mereka peluang untuk bekerja mengikut kemampuan dan sokonglah mereka dalam bidang pendidikan jika mereka mahu belajar. Ihsan juga hadir dalam bentuk bantuan emosi dan sokongan moral seperti menawarkan diri untuk membantu membaca atau mengisi borang atau sekadar menjadi pendengar yang baik yang memahami tanpa cepat menghukum. Inilah yang akan memastikan masyarakat kita tidak meninggalkan sesiapa pun di belakang, malah dibantu untuk bersama mengecapi kejayaan dan kebahagiaan hidup. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan tanpa batasan kepada golongan kurang upaya bermaksud ihsan yang merentasi masa, situasi dan tempat. Bukan sekadar wayang dilakukan apabila kebetulan bertemu atau ketika ada program tertentu. Ihsan sejati lahir daripada hati yang sedia membantu tanpa meletakkan sebarang prasyarat atau mengharapkan pujian. Kita wajib melakukan ihsan kerana meyakini Allah Subhanahu Wa Taala memandang setiap perbuatan baik walaupun tanpa diketahui manusia. Setiap individu memainkan peranan penting dalam berbuat ihsan kepada OKU. Bermula daripada ahli keluarga yang bertanggungjawab, kejiranan yang peka, rakan sekerja yang memahami, pemandu yang bertimbang rasa, sehinggalah majikan yang membuka peluang kepada golongan OKU. Memudayakan ihsan bermakna mewujudkan masyarakat yang rahmah, yang tidak mentertawakan, tidak memandang serong, tetapi menyantuni, mempermudah dan melindungi golongan yang diuji demi mengecap kebahagiaan bersama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada khutbah pada hari ini ialah yang pertama,
Orang kelainan upaya adalah amanah Allah, bukan beban pada masyarakat. Menjadi kewajipan kita sebagai Muslim untuk hidup bersama dengan mereka dengan kasih sayang dan rahmah. Yang kedua, ihsan adalah tindakan, bukan sekadar simpati. Ihsan pada golongan OKU mesti diterjemahkan melalui tindakan, komunikasi yang lembut, penyediaan kemudahan dan peluang, serta sokongan fizikal dan emosi. Yang ketiga, ihsan mesti menjadi budaya hidup. Ihsan adalah tanggungjawab setiap insan. Bila ihsan menjadi budaya, barulah lahir masyarakat rahmah yang tidak meninggalkan sesiapa di belakang. Marilah bersama kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fath ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Maksudnya, tidaklah menjadi kesalahan bagi orang buta, tempang dan sakit untuk tidak menyertai peperangan kerana mereka mempunyai keuzuran. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulullah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang di bawahnya anak sungai yang mengalir. Sesiapa yang ingkar akan diseksa dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami taufiq wal hidayah was sihhat was salamah. Malakina ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridak. Allahumma ij'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dar adli wa iman wa amni wa aman ya dzal fadli wal ihsan. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمهان وسيء الأسقام وسوء الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين واهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah, berjemaah mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limbahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan integriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم العظيم يذكركم، واشكروه على نعيمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله، فاذكروا الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.